TRP. Hello. Kau jom lagi. Lah, masuk mati. Masuk mati. Thank you Azad baru cakap. Hello, what up? Tak tahulah kenapa mati kan. Tak tahu lah. Tak ingat apa-apa lah. Saya tak ingat apa-apa lah. Macam mana saya boleh ada kat sini Cik. Kena gigit haiwan ke? Tak tahulah. Saya pun tak tahu. Saya tak ingat lah. Saya lupa ingat. Saya hilang ingatan. Saya tak tahu. Saya tak ingat apa-apa. Saya tak tahu kenapa saya mati kan. Kenapa saya Hello, ada yang baru masuk. Hello. Tapi itulah. Saya macam kenal lah tempat ni. Apa 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 pun tu lah. Kita kena stay strong lah, okay? Thank you nak for punch kat. Thank you. Terima kasih untuk punchkannya. Doktor sampai ke? No, bukan doktor. Siapa tu? Sakit. Saya pun tak tahu kenapa saya boleh ada kat sini Saya pun tak ingat apa-apa lah. Atas ni doktor. Doktor atas ni doktor. Kat sini. Mana doktor tu? Hai. Saya dengar bunyi siren tau. Tapi
Tak tahu ada kat mana. Nak cakap tak boleh, dah mati. Accept bang. Bang jauhnya bang, abang buat apa? Doktor Syumi. Doktor Syumi. Aduh, sangkut. Ya Allah. Sangkut. Doktor Syumi. Macam Doktor Syumi. Doktor. Doktor. Ni Dr. Syumi ke ni? Ya. Siapa ni? Itu Akak Bel. Ya tahu. Ni kat kuasa ikan Sultan 500. Tak macam awak ke macam mana awak? Adik ke ni? Ya Allah, Abang Is ke? Macam mana? Macam mana adik tahu abang kat sini? Takut. Wah, Tak tahu pun bang. Coincident bang. Adik nak awak abang sakit kepala lah. Tak tahu, Ya tak ingat Allah. apa-apa lah. Tak tahu macam mana boleh mati ke. Dia tengah G ke? Dia tengah G ke awak? Aduh, ya. abang. Betul-betul rap ke? Betul. Tak tahu Dia apa lah. Tadi last pun tak tahu buat apa kat sini. Kita Dia bang tengah ada G, lagi Wak. lah. View dia 23 orang. Tak tahulah bang. Dia pun. Tapi Tapi kenapa kat sini? tak tahulah. Abang tak ingat lah. Tapi itulah. Aduh, Abang Is. Yang last abang ingat abang dengan someone tadi kat sini. Tapi dengan tak tahu apa someone. seorang. Saya rasa mos saya ni dah gila lah. Saya ingat saya tak Saya post ni- tutup tadi. Adik sihat ni. Nyam. Sihat? Dasar. Allah. Adik ingat nak pergi sini, nak takak gambar. Oh iya ke? Tiba-tiba ada dari mana datang milik Kini nak tangkap gambar dekat atas tu lah tadi. Nampak tiba-tiba ada orang mati Tak tahu ni Tak, abang. kita orang kat bawah. Oh kat bawah. Faham. Ni awak abang buat apa sini bang? Jauh-jauh bang. Itulah abang tak ingat tu. Kenapa abang datang sini Hai. Adakah abang kena culik? Tak, abang tak kena culik rasanya. Tak tahulah pasal abang tak kena culik. Yang last abang ingat abang dengan someone tadi. Tu je lah abang ingat. Oh ini yang awak cakap abang Is tu kan? Ya, Ha-ha. saya. Daripada hari tu lagi dia nak kenalkan kat Jebong. Ha. Tak jumpa-jumpa. Lepas tu jumpa orang baskin dalam 3 orang macam tu kan. Dia 3 orang yang baskin tu. Abang Is ke ni? Abang Is ke ni? Tapi salah orang. Tak jumpa-jumpa. Akhirnya Oh. jumpa juga. Ini yang Tak berkawan sangka pula dengan dia adik jumpa saya kat ni. sini. Sihat Jebon. Ya sihat Alhamdulillah. Ya sihat. Macam mana everything so good so far? Okay. Yeah, everything so good. Alhamdulillah. Bahagia lah orang kata kan. Nampak aku bersemut lah. Tengok kat kaki korang boleh semut lah. Itulah abang lah tak tahu apa cerita ni. Tak tahu macam mana boleh mati kat sini dia. Aduh. Tak apalah, tunggu Ni. nanti tengok lah macam mana. Ni nak naik Apa dia? pakai apa ni? Tak tahu, sakit kepala sangat sekarang ni, tak tahu. Tapi kereta dia Sakit kepala ada tak ke? kereta kat situ sekejap. Aku tengok sekejap. Tak ada bang. Ya Allah. Kereta tu takkan hilang guys. Ayo. Halo Mal. Hello, Is. Ha. Ada kat mana? Aku dekat apa ni, dekat bukit. Bukit. Bukit yang hari tu ingat tak, yang dengan adik semua yang kita pergi approach kakak tu. Okay. Kat situ. Tadi aku call Aku pun Nella tadi. Aku pun tak tahulah kenapa aku boleh mati kat sini, aku tak ingat dok. Mati? Ha, Habis sana? tak tahu, aku sedar aku kat sini. Dekat bukit ni. Pula tu. Ha. Dan ni Amai kat fantasi tu. Okey. Ada benda nak borak Aku ada kat fantasi. Alright, baik. Tadi aku bagi tahu hang ni. Boleh. Good way, Alright. fantasi. Alright. Alright.
Alamak, kereta abang pun hilang ah. Okay bang, sini bang. Dia buat hantarkan. Wadah, baru masuk. Hello. Welcome to the Ni stream dia buat korang. hantarkan. Boleh? Boleh. Bel tengah menung ni. Yelah, susahkan korang je. Tiba-tiba Tak ada, pula kita jumpa orang- abang kat sini Kita kan. nak buat ni, nak ambil gambar dengan buat video. Tampaklah doktor dah sini macam pelik. Kenapa doktor buat sini kan? Ada orang mati ke kan? Aduh. Tapi itulah nasib korang. Cari-cari dekat atas Nasib ni. korang ada pula kat sini. Kalau tidak, jauh abang kena jalan kaki. Habis Ya. lah. Orang kata gerah nak jumpa ni. Sekejap ke aras Benda dah macam apa orang kata dah ni dah macam ada makna pula korang datang sini kan. Tak tahu ada betul. abang pula kat sini. Terima kasih lah. Sihat abang Alhamdulillah macam tu je lah. Dari cari abang sebab Bencik ada cerita cakap ni lah abang paling rapat dia cakap macam tu. Ada cerita sikit hari tu. Ada masalah sikit je lah. Tapi tak payah nantilah. Malas nak fikir seram. Jadi pas cakap tadi ke? Saya tak baca. Saya minta maaf. Okay korang. Welcome to the stream. Lisa, thank you for the donut. User lost 19. Thank you for the rose. Okay. Maaflah saya lambat sikit hari ni. Abang ada kereta tak? Nak pergi tu jumpa kawan tu. Tak tahulah, tak ada. Kalau tak tahu hantar Nak minum dekat ke? Fantasi boleh? Boleh je. Ni kita naik kereta. Kereta tu nanti pandai-pandai lah kena bawa keluar longkai ke apa kan. Betul. Yalah. Dia bawa keluarkan kereta je. Wadah yang baru masuk semua. Selamat petang. Selamat petang Sihat korang semua. Ada lapar. Apa dia? Lapar. Ya Eilish. Bukan. Bukan Billie Eilish ke? Bukan. Bila Eilish pula. Bila Eilish pula. Ni adik saya. Bukan Billie Eilish. Habis tu bukan apa? Belle. Saya Belle. Belle Santi. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Bukan saya Belle. Bella Belle. Macam ni kah? Bella Belle. Ya Allah. Belle. Kawan adik ke ni? Ya. Adik? Bukan. Bukan. Aduh. Wangi lah kak ni. Saya tak kenal tapi wangi lah. Eish. Wajar cakap tak kenal. Aku badukkan orang segi lah. Eva ke lah? Engkau ke Eva? Dia tak tadi siapa tegur tadi? Salah Billie Eilish ni. Aduh, patutlah wangi. Tak bagus tu. Tak bagus tu. Kau sejak dah tukar Okay. CV dah. Ni dah sombong lah. Apa Is? Kau dah lama tak kena dengan aku Is. Astaghfirullahaladzim. Aku busy sikit lah lately. Mantap kan? Apa dia? Mantap tu. Asal kau tak ada UT bagi tadi? Aku kerja pagi tadi. Faham. Nak gerak dia. Gila. Saja je kacau. Right. Baik. Yeah. Afiq, Kong Bye-bye, Afiq sana Billie okey tak? Eilish. Bye-bye. Afiq okey tak? Apa dia? Afiq okey tak? Mana Afiq? Ada. Dia baru fly je. Tak apa. Dia baru fly. Tak apa kalau macam tu. Okey lah, kita gerak dulu. Okay, bye je bang. Jom. Okay baik Eva. Alright. Dengan suara macam dah kenal tadi. Tengok rambut macam bukan. Rambut lain lah tu. Itulah tu. Korang pun kenal juga Eva ni. Kenal? Family. Eva ni dulu satu shift dengan abang burger. Shift A. Betul? Lepas tu dia tukar shift B. Siapa tu kak abang? So kau tak ada ke? So korang kenal Afiq juga lah kini ya? Ke tak kenal? Kenal. Adik rapat dengan Afiq. Oh ya ke? Faham.
Apa je korang buat hari ni? Kita orang Tadi pergi adik cuci ni mata. Cuci tumbuk. mata lah. Dekat STC tengok orang jual kereta kan. So, ada yang berkenan. Tapi sebelum tu Bel pergi menumbuk tadi. Dia gangster ni bang. Takut juga dia Itulah cebong dengan dia. tahu adik ni. Adik saya ni. Menumbuk-numbuk lepas tu taunting kan. Itulah kerja dia. Aduh. Kau tahu Cebon, kalau tidak seorang abang pun dia nak ambil ni, nak buat jadi apa taunting. Tapi abang jenis introvert kan, jenis tak yalah, tak perlulah. Nothing interested. Nothing interesting orang kata. Faham. So tak payahlah kot. Buat taunting dia ni. Faham. Aduh, kantoi ya. Tak bagus. Sorry Tak abang buka bagus air je. tapi tak apa. Kau orang lain Lagi kan. bang, lagi bang. Apa lagi bang? Tu kita Suka tunggu, aib-aib. kita tunggu next session ni. Thank you Okay, lah bang. korang. Terima kasih tau. Terima kasih banyak. Baik, tau. sama-sama. Korang dua Apa-apa jaga Roger diri je, bang. okay. Asal ada mic pula ni. Oh, abang ni penyanyi ke apa? Tak tahu, sumpah tak tahu. Abang nak nyanyi ke? Tak ada buat apa-apa. Sumpah tak buat apa-apa. Reload. Tak buat, tak buat Yelah, mantra hati-hati, apa-apa pun. Sekejap. Tak boleh reload pula. Stress. Bang, je pun nak contact boleh? Boleh. Sekejap. Tak boleh nak reload pula. Memang ada jiwa tu. Panas lah macam ni. Aduh, masuk-masuk. Allah. Sekejap. Kita call orang pula. Sekejap. Nak contact tadi. Ada kejadian accident berlanggar pula. Nah, Korang butakan makan jalan. Korang butakan mata je lah. Ya. Baik bang. Okay, Cebol Ranger. Apa Roger bang Korang pun Okey, jaga baik. diri lah berdua. Okay lah sambung Okey. apa belendiak. Okay. Alright, Tak bye-bye dapat semua. gambar. Assalamualaikum. Bye. Salam. Tak boleh clip prop. Tak boleh juga. Saya tak tahu. Sambil pegang phone mic dekat tangan dia. Tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana mic ni boleh muncul lah. Lepas tu saya nak reload skim tak boleh ni lah. Teruk lah. Shit. Saya tak tahulah apa dah jadi kat saya ni. Yang macam orang tak siuman dah. Bangun-bangun tak ingat apa-apa kan. Clip prop boleh tak? Tak boleh juga. Clip prop. Man, dekat mana man? Aku baru sampai. Ni, Amai dekat tempat healing ni, tepi ni. Tempat healing. Belah mana? Belah Kanan kiri? kiri. Kiri, kejap. On the way. Kursi baru. Apa benda ni guys? Tolong saya. Artis tu ada mic. Saya pun tak tahu apa-apa tu guys. Sumpah saya tak tahu apa. Saya tak ada buat mantra apa-apa tau. Saya tak tahulah saya hari ni cuba nyanyi lagu Cina. Waman Pu yang. Aduh, saya tak tahu apa-apa. Dah tak boleh reload skin pula tu. Tak boleh hilang. Redor je lah okay, korang. Apa tak nampak apa-apa je lah Memang dengan siapa kat sini? Dan aku pun akan hidup bebas. Apa pasal dia dekat sini pula? Tak siapa cakap. Tapi yalah kan Alamak, manusia dia kan. dekat sini lah. Manalah suka terikat dengan mana-mana. Dan siapa-siapa yang tak penting. Tak Siapa penting. pula kau panggil datang sini? Apa dia? Siapa yang kau panggil datang sini tadi? Tak ingat siapa dia?
Aduh, mic ni kacau betul lah. Ke hamba buat tak ingat? Saya kena cuci mata lah. Perlu ke saya cuci mata? Kau ni tak serik-serik lah. Saya kena cuci mata lah sekejap. Tak saya cuci mata sekejap Dia cakap dia boleh pergi mampus kot. Boleh berambus. Okay. Aku tak nak tengok muka dia dah. Redor je. Tak boleh. Tak ada, benda tu mengacau POV tau. Daripada POV dia, daripada POV saya. So tak boleh, saya kena cuci kat mata. Tak rap lah. Saya tak tahulah apa dah jadi. Sabar. Okay, baik. Saya cuba, okay. Semoga kuatnya sabar je. Baik, thank you Jonathan. Terima kasih semangat kat saya. Macam yang saya cakap lah, walau macam mana pun benda ni, yalah saya dah tahu risiko dia kan. Tapi saya still accept. So apa-apa saya kena bertanggungjawab lah. Nak tak nak, benda tu saya dah janji kan. Takkan saya nak jadi orang yang mengungkiri janji kan. Yalah, dia nak cakap apa sekalipun, dia nak bagi saya pergi mampus ke, nak suruh saya pergi mampus ke apa ke, it's okay. Welcome to Sejenis macam kalau saya dah janji satu benda, saya tak boleh. Even orang tu buat apa sekalipun kat saya. Betul lah. Everyone has their limit and so take it bagus. Yeah. Thank you Janatul. Paskat. Gila pun thank you. Yang mana belum paskat okay. Nak berat-berat sikit ni sebelum tsunami. Tak bersabar je. Baik. Tak payah terikat dengan orang bodoh macam tu. Kenapa lah kau bawa dia kat sini? Orang bodoh. Maksud orang bodoh tu siapa? Tu tak serik-serik lagi. Tak serik-serik lah sebab dia risaukan hang. Dia sayangkan hang. Macam tu Man, je. Ha. sayang tu siapa-siapa pun boleh cakap, Man. Aku boleh cakap aku sayang kat kau, aku cinta kat kau. Takkan semudah tu kau makan? Tapi hang buat tu bukannya cuma cakap saja. Apa yang hang buat sebelum ni dekat dia, buat dia hargai apa semua tu. Benda tu bukannya daripada percakapan saja, daripada perbuatan hang juga. Dan aku ingat lagi, first yang jatuh hati bukannya dia tapi hang. Itu semua berlakon je.
Kun. payahlah take serius sangat. Banyak lagi perempuan kat sini tau. Ni lah. Tolong lah. Tak boleh stop aku dengan Naila tu. Habis tu pergi apa? Dah memang nama Naila kan? Tu bukan dia, Man. Daripada awal lagi aku dah cakap, tu bukan dia. Kakak kau Faham tak. pun. Bukan orang macam ni. Bukan. Kakak kau bukan orang macam ni. Dia lain. Dia baik. She's lovely. Compared to what you see in front of you. It's like, macam mana cakap, everything's different. Okay. Aku tahu tu. Macam mana cara nak kejutkan awak ni? Cuba tahu macam mana nak kejutkan awak ni. Macam mana nak buang? Kau ingat aku kena rasuk ke? Kalau kau panggil Ustaz Rukiah aku sekalipun. Kau ingat aku akan balik ke diri lama yang menyedihkan tu. Yang hidup tak pernah habis dengan kisah sadis, yang tak pernah habis dengan kisah cinta konon-kononnya. Naila. Tak payahlah. Kenapa? Aku rasa Si takut dengan lagi bayang-bayang better sendiri. kot sekarang ni. Saya tanya, takut dengan bayang-bayang sendiri ke? You don't even know what happened. Okay? You don't have any right to say things about me. Yes. Man, bawa lah dia ni. That's right. But Serabut you lah. already tell some of your stories that you don't tell anyone else, but you tell me. It's okay. Just to make sure. Man, aku cakap lah tak apa. Aku kalau dia nak buat aku sekalipun, aku terima benda tu. Yalah, aku ni siapa je kan, but one thing lah, aku kena make sure. Aku tak nak sebabkan aku masuk family korang rosak macam ni. Dah tak payah cakap macam tu. Aku tak nak benda tu jadi, okay? So, Dramanya. aku Tak cakap macam tu. here to help. Wow. Kasut. Drama. Power lah dia ni berdialog sekarang. Laki macam ni kau nak suruh aku percaya dia. Tak payahlah. Bukan apa, saya just tell the truth. Apa yang saya rasa. Ya, maybe juga. Pandai dah mokok sekarang ni ya. Naila.
Aku tahu walaupun bukan diri hang dalam tu. Tapi ada juga sikit sifat lama hang tu ada. Sifat Naila tu ada. Tapi itulah. Sebabkan sifat yang baru ni takut. Kan? Betul kan? Hang takut kan sebenarnya kan? Bravo, bravo, bravo. Aku tak tahulah apa yang kau maksudkan, apa yang kau undur merepek kat sini. Tolonglah. Aku just nak enjoy the sunset. Kan? Tenang-tenang. Tak nak kusuk-kusuk kepala. Kenapa susah sangat dengan korang berdua ni? Susah nak terima. I don't even Yang know. aku dah tak nak ada kena-mengena dengan semua benda bodoh ni. Kau Saya tak, faham ke tidak? saya tak tahulah bila benda ni akan habis kan. Tapi satu je lah saya pesan. If you ready, please come back, okay Naila? Please come back. Everyone waiting for you. If you're ready, take your time, doing what you want for a while. Please come back, okay? Even if time kamu dah come back nanti, maybe time tu saya dah tak ada kan. Saya just nak pesan lah. I love you. Just that, okay? Maybe memang sekarang tak rasa apa-apa kan. But, yalah. Who knows? Kalau kamu dah kembali nanti kan, tak tahulah. Kembali apa? Ini dah memang diri aku. No, Tak ada apa yang aku kena kembali ke apa no, ke. no. It's a different Semak. person. That's not you. Okay. Macam mana lagi aku nak bagi kau faham It's okay, take your time. But satu je pesan, jangan rosakkan diri, okay? Kesihatan jaga. Saya tak lama. Acah-acah ajalah. Mungkin nanti saya akan hilang, but itulah. I will keep my promise. I will just watch you from far. Maybe just jaga kamu dari jauh, make sure kamu okay. Even Siman. sekarang kamu macam ni. Awal-awal janji takkan tinggal apa semua, tiba-tiba nak menghilang. Yeah, but if that what you want, yeah. But I will still care for you, jaga kamu. Tapi lah, tanpa kamu sedar. Maybe daripada orang lain, melalui orang lain kalau kamu menyampah nak tengok muka ni kan. Whatever makes you happy, okay? Whatever makes you happy. Tapi satu je lah saya nak cakap. Apa benda pula? Saya tahu awak tak ada kat situ kan Nella, tapi just one last thing I want to do. I want to sing a song.
Mana kamu? Satu saf berada di belakangku. Amini semua doa-doaku. Cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Temukanlah Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdoa kita jalin kasih, mohon redonya, bahagia sampai surganya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdoa kita jalin kasih, mohon redonya, bahagia sampai surganya. Beruntungnya aku dipertemukan dirimu. Cinta sejati yang ku pinta selama ini. Engkau ditakdirkan untukku. Di surganya kita kan bertemu. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Engkau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdoa kita jalin kasih,
English sebab dengar. Apa-apa pun. Just take care. Makan minum jaga. Remember, everyone love you. Bang, tadi ada orang terjun ke bawah ke? Apa bang? Ada orang terjun ke bawah ke? Bang. Ya bang, kenapa? Tadi ada nampak orang terjun ke bawah ke sini? Tak nampak. Tak nampak Tak nampak. Saya dah lepas apa yang saya nak lepas, okay? Macam tu lah. Kuat sangat saya benda ni. Sekejap. Ada je lagu, tapi slow. Satu lagi sebab saya kadang-kadang malas nak pasang lagu. Saya takut nanti kan saya nak replay kan kat tu merah. Saya takut kena copyright. Tu je. Kena strong, okay, walaupun sakit mengganggu benda ni. It's okay. Saya dah kata dah, ni jalan saya. Apa pun saya buat, saya takkan give up. Cuma kalau dia nak space, maybe saya akan kasih dia space. Saya just Bukanlah pergi pun. Saya tak pergi pun. Saya tak tinggalkan dia. But saya just maybe just step back for a bit. Give her time. Just care about her from far. Tanya khabar dia daripada orang lain. Make sure she's okay. Okay. Tak buat case. Thank you. Saya macam ni lah. Okay. Apa yang saya boleh buat, usaha. Tu je. Saya jenis orang macam tu. Okay. Once I fall, I will keep trying doing anything untuk kebaikan dia. Saya akan keep doing that. Whatever it takes, saya akan still fight untuk dia. Even if it drain me, walaupun benda tu sakitkan saya ke apa ke, it's okay. Dia pun cakap benda yang sama. Tak betul lah. Kalau dia ada mesti tak tahulah macam mana nak cakap. Tapi dia pun cakap benda yang sama. Kalau sekali orang tu dah perjuangkan kita, 1000 kali dah akan perjuangkan saya. Yeah, but she's not who she's before. Sekarang dia bukan dia. Bukan diri dia. Maybe that side of her yang saya belum tengok. Mungkin tak tahulah kalau korang pernah tengok kan. Tapi lah, macam dia cakap lah, saya belum kenal dia habis. Saya belum tahu background dia. Saya belum tahu perangai dia, kekurangan dia. And saya pun sebelum saya kenal dia pun saya dah make sure dah. Memang saya akan accept apa-apa kekurangan dia pun. Sebab tu kalau korang nampak sekarang ni, saya still try walaupun dia kata apa, pergi mampus,
Terus saya mampus. TikTok ni semua lakonan TikTok please. Terus saya pergi. Itulah tak nak tengok muka saya, but saya still akan ada untuk dia. I will be there for her. Keep fighting. Orang kata keep fighting, okay? Kita cubalah. Is kaki tidur dalam ML. Kalos. Cuba tekan button follow tu kalos. Itulah macam itulah. Di mana hari yang saya dah ready nak terima dia, saya akan fight for her. Even sampai jadi macam ni pun, takkan saya nak undur diri kan. Benda tu saya dah janji. Saya jenis tak boleh. Kalau saya dah janji, saya akan buat. Sebab bukan susah, bukan senang tau saya nak buka hati, guys. Orang yang kenal saya tahulah macam mana saya tak pernah buka hati kat sesiapa pun. Tapi bila saya kenal dia, saya makin rapat dengan dia, saya selesa dengan dia. Dan slowly hati saya terbuka. Yelah, memanglah dia jatuh hati dulu kat saya. Macam mana cakap, dalam diam dia bagi hint dekat saya. Time tu saya tak nampak lagi tau. Time tu saya tak sayang dia lagi lah kata. But saya start rasa macam, uish, saya layak ke terima benda ni kan? Saya layak ke ada orang suka saya? Saya seorang bang. Hey, apa pun telah, saya nyanyi lagu ni sebab yelah dia suka lagu ni. Saya tahu dia suka lagu ni, so saya nyanyilah tadi sebelum saya gerak. Dan saya just pesan kat dia, take care. Bukanlah saya pergi terus, maybe saya akan still ada untuk dia lepas ni. Walaupun dia kata dia benci saya, tak nak tengok muka saya pun, saya akan ada juga, okay? Allah kuatnya bunyi tsunami ni. Saya akan ada juga. Walaupun dia kata tak nak tengok muka saya ke, dia suruh saya berambus apa pun, sebab saya tahu tu bukan dia. Benda-benda yang keluar daripada mulut dia tu, pun kata diri dia, set dia yang lain, bukan yang lain saya kenal. So yalah, I'm just here trying to do my best. And kisah strong case, InsyaAllah mungkin nanti ada sinar. It's okay. Kenapalah, saya just, even kalau saya tak dapat sekalipun, saya tak dapat kembalikan relay kita orang, mungkin tak tahulah kalau Allah tsunami dah. Mungkin if there's no nais lah lepas ni kan. Tapi tak tahulah. Tapi apa yang saya boleh buat, saya nak bagi dia bahagia tu je. Saya nak bahagia dia, even without me. With or without me, tu tak tahulah. But saya dah janji, so saya kenalah bahagia dia. Lebih kurang macam tu lah guys, okay? Start YT ke? Ada. Saya tak live YT lagi guys. Saya just TikTok je buat masa sekarang. Tengoklah, InsyaAllah nanti kalau apa-apa, kalau saya dah ready, saya live YT. Kenapa saya takut ni copyright ni saya kebut. Sebab tu saya kadang-kadang tak pasang lagu tau. Tak boleh nak elak kan. Kan semua orang macam tu kan. Sebab saya, yalah, saya jarang benda-benda macam ni, so saya kurang tahu sikit. Macam tu lah. Ini pun dah ni lah, dah tsunami lah.
Kejap je apa saya live ni. Maybe malam kot saya sambung. Tengoklah. If okay, anything okay, saya live malam ni, okay? Kalau saya live malam ni pun, Allah, mungkin saya akan tenangkan diri. Saya tenang je, okay je. Cuma saya just, maybe saya akan heal with my sister ke. Spend time dengan adik saya. Thank you for the donut pula. Tuna, thank you for the donut. Thank you juga Pascal. Korang semua pun terima kasih lah dah support saya kan. Terima kasih banyak ya korang dah support saya, semangatkan saya. Selalu semangatkan saya. Nak kena ni. Nak kena pula. Apa-apa pun saya takkan saya takkan cari orang lain lah. Tu je lah. Macam dia cakap, perempuan banyak tau. Dia kata perempuan banyak lagi yang lawa, lagi menggoda daripada dia lah, pelbagai lah, bla bla bla. Saya buka telinga je benda tu. Sebab saya susah nak accept orang. Walaupun yelah game je, game je kan. Tapi saya jenis memang watak saya macam tu. Saya tak mudah jatuh hati, okay? Saya jatuh hati bila betul-betul saya selesa dengan someone. Contoh macam dia lah. Saya dah selesa dengan dia kan. Saya nampak effort dia apa semua. So lepas tu saya dah start macam layak ke diperjuangkan sampai macam ni kan. Itulah. Apa-apa pun korang dah ni dah maghrib dulu, okay? Kita maybe jumpa malam ni. Okay. Okey lah korang. Terima kasih untuk berat-beratnya. Okay. Apa pun kita jumpa malam nanti ke esok. Upload YT please. Boleh of course lah. Saya akan upload, okay? Betul lah Aziz. Kenapa kalau kena copyright. Kalau saya slowkan suara kan, waktu saya upload nanti kena copyright juga. Ada yang tahu tak? Kalau macam saya slowkan lagu kan, tapi saya pasang still ada lah, kena copyright juga ke? Sebab video saya berapa kena dua video kot, ketiga. Lepas benda tu saya dah kurangkan pasang lagu. Kena juga. Oh ya ke? Faham? Itulah sensitif sangat kan. Susah. Apa-apa pun thank you semua Jumpa malam nanti ataupun esok, okay? Bye-bye semua. Selamat berehat. Selamat berehat. Saya berehat. Saya busy sikit lately. Kerja kan. So, saya tak ada masa nak live. So, kalau korang nampak saya dekat mana-mana tu, time tu saya tengah free lah. Cuma, saya letih. So, saya tak live. Saya letih kerja. Saya just chill dengan orang apa semua. Itulah. Yeah. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Terima kasih dah support saya. Bye bye.
Salam maghrib.